yang terakhir ni, dalam pencarian dia, Tok Guru ni kata, aku tak tahu lagi siapa yang ikhlas dalam beragama. Melainkan kalau kamu nak cari kebenaran dalam hidup, mu tak perlu cari orang lah. Sebab berdasarkan apa yang disebut di dalam kitab yang aku baca, kata Tok Guru dia di Amuriah ni, orang nak meninggal ni, berdasar apa yang aku baca dalam kitab, dengan tarikh Nabi nak dikeluarkan, Nabi di akhir zaman nak dikeluarkan oleh Tuhan, dengan hari ni tak lama dah, dekat dah. Jadi kalau aku mati, tak perlu nak cari orang lain lah untuk mengaji, kamu pergilah cari Nabi di akhir zaman. Tak jauh dah, tak lama dah akan diutuskan oleh Tuhan, akan dikeluarkan oleh Tuhan. Bila Tok Guru dia kata dikeluarkan oleh Tuhan, tak lama dah, dekat dah nak dikeluarkan. Lalu Salman kata, dah Nabi di akhir zaman ni, kalau dia dikeluarkan oleh Tuhan, dia dikeluarkan di mana? Kata Tok Guru dia ni, disebut dalam kitab yang aku baca, dikeluarkan oleh Tuhan, bumi Nabi di akhir zaman ni, yakhruju bi ardil Arab muhajiran ilal ardi harrataini bainahuman nakh. Kata Tok Guru dia ni, Nabi di akhir zaman ni disebut dalam kitab, dia akan dikeluarkan oleh Tuhan di bumi Arab. Bila dia dikeluarkan di bumi Arab, Nabi ni muhajiran ilal ardi harrataini bainahuman nakh. Nabi ni dia akan berhijrah. Berhijrah pergi ke satu tanah, di mana tanah tu di antara, tanah itu terletak di antara kedua bukit yang hitam, dan di tengah-tengah tanah itu mempunyai pokok kurma. Disebut dalam kitab tu begitu. Maksudnya bumi itu merujuk pada bumi Madinah lah. Kerana bumi Madinah ni satu bumi yang dihimpit dengan dua batu hitam dan mempunyai kebun kurma yang subur di Madinah. Kemudian Tok Guru dia kata, Nabi akhir zaman ni kalau nak pergi cari dia, bihi alamat, di sisi dia ni mempunyai tanda-tanda. Di antara tanda-tanda Nabi di akhir zaman ni disebut dalam kitab, kata Tok Guru dia, ya'kulu hadiyata wala ya'kulu sadaqata wa bainahuma baina iktifaini bihi alamatun nubuwah. Maksud Syekh,